Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penghujah kita dan kepada para penonton yang hadir pada hari ini. Selamat datang ke forum yang membincangkan topik yang amat relevan dalam masyarakat moden, iaitu isu sosial serta kesannya terhadap nilai moral dan interaksi sosial. Pada sesi kali ini, kita akan mendengar pandangan daripada 5 orang panel yang sangat berpengalaman, iaitu izinkan saya perkenalkan panel pertama ialah Nur Fatin Isyirah binti Muhammad Syaril. Yang kedua panel kita ialah Haris Setia Siam anak Galang, dan panel ketiga Wahid anak Cendang, dan panel keempat kita ialah Nurina Humairah binti Zulkifli, dan akhir sekali panel kelima kita iaitu Akilah Balkis binti Muhammad Asri. Jadi untuk sesi pertama kita akan mendengar hujah daripada penghujah pertama yang akan membincangkan 3 isu sosial. Dengan itu, saya mempersilakan penghujah pertama untuk memulakan hujahnya. Baik, terima kasih moderator atas peluang yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan mulakan hujah saya. Selaku panel pertama, saya akan menerangkan sedikit tentang isu sosial yang berkait dengan media. Seperti yang kita tahu, pada zaman kini masyarakat lebih tertumpu kepada media sosial. Jadi dekat situ sendiri telah menekankan isu sosial yang berkait dengan media. Apa perkaitan antara media dan juga media sosial ini? Jadi untuk saya tekankan dengan lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada para panel yang lain. Para panel perasan tak, zaman sekarang kita lebih kepada membenarkan sesuatu daripada apa yang kita lihat di dalam media sosial kita. Contohnya, saya tekankan dalam bab agama lah, misalnya seperti masyarakat pada zaman kini menekankan dalam konteks contohnya hadis yang telah ditekankan dalam JJ contohnya, ataupun jedak jeduk yang remaja zaman kini lebih tertumpu untuk buat. Mereka menekankan bahawa hadis itu adalah hadis yang benar, sedangkan ada beberapa hadis yang diletakkan di dalam JJ ataupun jedak jeduk video tersebut adalah hadis yang salah dan telah dibenarkan oleh masyarakat kini. Dan apabila ditanyakan kepada masyarakat ataupun remaja-remaja kini di dalam kelas ataupun di dalam struktur akademik sendiri, bila ustaz-ustaz ataupun guru-guru bertanya kepada mereka apa hadis-hadis yang mereka tahu, apa hadis-hadis yang pernah mereka baca ataupun pernah mereka dengar, mereka akan menekankan hadis-hadis yang biasa mereka dengar di dalam media sosial. Sedangkan hadis-hadis tersebut tidak sahih ataupun hadis-hadis tersebut kita tak pernah dengar sekalipun di dalam Al-Quran ataupun tidak pernah disebut oleh ustaz-ustaz ataupun ustazah-ustazah di luar sana. Okey, seterusnya dalam konteks media juga menekankan seperti yang kita nampak sekarang ni, masyarakat lebih tertumpu untuk menunjukkan apa yang mereka ada di media sosial. Contohnya, apabila menekankan tentang aspek akademik sekalipun, macam sekarang ada penekanan kepada podcast. Macam podcast sekarang ni ada menceritakan tentang kalau tidak ada pendidikan ataupun tidak ada SPM, kamu tetap boleh berjaya, kamu tetap boleh mempunyai duit dan mempunyai bisnes sendiri suatu hari nanti. Sedangkan itu adalah satu konteks ataupun pemikiran yang salah. Tetapi masyarakat ataupun murid, para pelajar pada masa kini menganggap itu adalah perkara yang betul. Kiranya kalau aku tak ambil SPM, aku boleh berjaya macam orang dekat luar sana, aku boleh pakai kereta Ferrari, aku boleh pakai kereta Lamborghini, walaupun aku tiada SPM dan tiada pendidikan. Dan di situ telah menerapkan kepada masyarakat pada masa kini untuk menampakkan bahawa kehidupan media sosial ini adalah kehidupan yang memang selama-lamanya media sosial. Seterusnya adalah budaya viral dulu, siasat kemudian. Seperti yang kita nampak sekarang ni, isu yang viral adalah isu banjir. Banjir yang sedang berluasa di pelbagai negeri dan pelbagai daerah dan telah diviralkan dahulu sebelum mereka siasat bahagian yang mana dalam daerah itu yang betul-betul banjir. Maksudnya banjir yang memang tidak boleh nak dilalu, banjir yang memang bahaya untuk semua masyarakat dan komuniti untuk pergi ke sana. Tapi perkara itu telah diviralkan dahulu oleh komuniti ataupun masyarakat tanpa soal selidik dan disiasat oleh orang-orang tertentu. Seterusnya, ini berkait dengan konteks falsafah sendiri iaitu moral relativism, di mana masyarakat menilai betul dan salah berdasarkan norma semasa, which is sekarang ni norma semasa kita adalah media sosial. Okay, itu adalah yang pertama. Poin saya yang kedua adalah ketagihan skrin ataupun FOMO. FOMO itu adalah fear of missing out
out ataupun kita lebih kepada takut untuk tinggal dengan trend terkini. Contohnya masyarakat sekarang, disebabkan mereka kurangnya interaksi sosial, mereka terlampau lebih kepada FOMO, mereka menjadi seorang yang kurang dalam bab komunikasi. Kalau kita perasan sekarang, masyarakat ataupun remaja sekarang ini, bila kita meminta mereka untuk contohnya setakat beli barang, setakat untuk berkomunikasi dengan orang luar, setakat untuk mereka join perkara-perkara seperti debat ataupun forum, mereka tidak reti untuk bercakap. Sebab apa? Mereka lebih tertumpu kepada bahasa-bahasa yang ada di media sosial. Contohnya yang ditukarkan kepada YG, contohnya daripada contoh dia jadi CTH. Jadi perkara-perkara itu telah menjejaskan pendidikan sendiri. Kalau kita perasan, bahasa Melayu, pendidikan bahasa Melayu kita masih ada lagi karangan dalam SPM, betul tak? Jadi mereka sendiri pun tetap menggunakan bahasa-bahasa yang mudah di dalam karangan mereka. Contohnya yang tukar jadi YG, contoh jadi CTH. Jadi dekat situ kita sebagai seorang guru pun kita boleh nampak bahawa para pelajar ataupun masyarakat kini mengenengahkan dan menjadikan media sosial itu adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Seterusnya adalah menekankan tentang konsep perspektif stoicism. Stoicism ni adalah mengajar kita manusia untuk mengawal keinginan dan juga emosi. Tetapi budaya FOMO ataupun kita lebih kepada nak ikut trend terkini. Kalau orang tu kaya, orang tu menggunakan barang yang berjenama, sedangkan kita tahu kita tak mampu, kita tetap nak ikut. Itu telah menjejaskan konsep stoicism dalam falsafah sendiri. Dan yang terakhir yang saya ingin tekankan dalam konteks isu sosial berkait dengan budaya adalah budaya hiburan digital menyebabkan nilai moral masyarakat semakin longgar. Nilai moral ini ditekankan berkait dengan etika seperti nilai murni. Contohnya dari segi tanggungjawab, dari segi kesopanan. Tiada lagi kesopanan. Kalau contohnya kita tekankan contoh ada seorang yang lebih berumur daripada kita send konten ataupun menghantar apa-apa post di dalam media sosial, mereka akan komen perkara-perkara yang bukan-bukan. Sedangkan mereka tahu yang post itu adalah perkara yang baik. Contohnya tentang masakan. Tapi bila masakan itu tidak jadi, contohnya orang telah mengkritik, masakan kau ni tak jadilah, masakan kau nampak tak sedap, masakan kau ni nampak biasa je. Sedangkan kita tahu itu adalah perkara yang buruk, telah menjatuhkan energi ataupun menjatuhkan semangat orang itu untuk melaksanakan hobi. Sedangkan itu adalah hobi yang baik dalam media sosial. Dan ini adalah telah mengurangkan etika sosial dan kemampuan masyarakat untuk hidup bersama secara harmoni, di mana masyarakat terlampau tertumpu kepada media sosial, tapi hubungan dengan orang luar ataupun dengan jiran-jiran sekalipun. Saya rasa itu saja. Kalau dari segi penilaian, saya akan serahkan kepada penilaian yang saja. Okey, baik. Terima kasih kepada komite pertama memberikan hujah yang sangat tepat dan bernas. Saya suka. Dan seterusnya kita beri kepada penghujah yang kedua untuk menyampaikan Untuk poin saya adalah krisis moral dan kelenturan nilai masyarakat pada hari ini. Apabila kita membincangkan tentang krisis moral dan kelenturan nilai masyarakat ini, kita sedang melihat satu perubahan sosial yang sangat ketara dan memberi kesan langsung terhadap pembentukan generasi yang akan datang. Dan pada pandangan saya, antara isu yang paling jelas adalah kemerosotan rasa hormat antara generasi. Kita pada hari ini dapat lihat bahawa hubungan guru dan pelajar semakin longgar. Malah interaksi antara anak dan ibu bapa juga semakin kurang beradab. Perubahan ini biasanya berpunca daripada kurangnya komunikasi berkualiti serta pengaruh gaya hidup digital yang menjadikan batasan nilai semakin kabur. Selain itu juga, poin kedua saya adalah kita dapat melihat bahawa komuniti sekarang ini pada masyarakat kita seringnya berlaku penerapan individualisme yang semakin meningkat, yang perkara ini juga menyumbang kepada krisis nilai ini. Ramai lebih fokus kepada diri sendiri hingga menyebabkan empati semakin menurun. Contohnya kita dapat melihat pada aktiviti gotong royong pada sebuah komuniti di dalam satu masyarakat yang berjiran, ada beberapa orang yang tidak memberikan kerjasama dalam menyertai aktiviti gotong royong tersebut kerana terdapatnya sikap individualisme ini. Dan apabila seorang ini hanya mementingkan diri sendiri, rasa tanggungjawab terhadap komuniti juga semakin hilang.
Dan seterusnya, antara isu yang sering terjadi adalah kes vandalisme. Ini daripada tahun-tahun yang kebelakang juga, vandalisme ini sering terjadi dan dalam kalangan remaja. Tingkah laku seperti merosakkan harta benda, membuli atau melanggar disiplin bukanlah berlaku secara tiba-tiba. Ini kerana tanda bahawa nilai amanah, hormat dan rasa memiliki dalam kalangan masyarakat ataupun remaja semakin terhakis. Lebih mendalam lagi, masalah ini berlaku kerana falsafah nilai seperti etika, moral dan norma masyarakat semakin diketepikan. Nilai yang dahulu menjadi panduan hidup kini dianggap tidak relevan. Bila prinsip moral tidak lagi dijadikan kompas, masyarakat mudah hilang arah dan mula menilai sesuatu hanya berdasarkan keseronokan, trend ataupun kepentingan diri sendiri. Namun, apabila kita melihat semua masalah ini, pada akhirnya kita kembali pada satu akar yang sangat penting, iaitu pendidikan. Nilai ini bermula daripada rumah. Rumah adalah sekolah pertama dan ibu bapa adalah guru yang paling berpengaruh dalam hidup seseorang anak. Nilai bukan dibentuk di luar terlebih dahulu, tetapi melalui apa yang berlaku dalam keluarga setiap hari. Ibu bapa ini berperanan besar sebagai model teladan kerana anak membentuk sikap melalui apa yang mereka lihat setiap hari. Komunikasi yang baik, penuh kasih sayang dan konsisten membantu anak memahami nilai hormat, empati dan disiplin. Ibu bapa juga perlu menetapkan peraturan batasan jelas, memantau tingkah laku serta penggunaan gadget anak-anak sambil menggalakkan aktiviti keluarga yang mengukuhkan nilai seperti kerjasama, tanggungjawab dan juga adab. Apabila nilai dipupuk secara berterusan dalam lingkungan keluarga, anak akan membesar dengan asas moral yang kukuh dan tidak mudah terpengaruh dengan gejala negatif yang mereka lihat di gadget pada setiap hari mereka. Dan itu saja, sekian daripada saya panel. Saya panel 2. Saja daripada saya. Baik, saya suka hujah daripada panel kedua. Dia menceritakan seperti pepatah yang mengatakan kalau nak menentu buluh, biarlah dari rebungnya. Okay. Jadinya kita akan pergi kepada panel yang ketiga, iaitu Wahid Anak Sendam. Okey, boleh sampaikan hujah. Bagi hujah yang saya adalah di mana saya di sini saya akan menceritakan tentang cabaran kesihatan mental dalam kalangan remaja, di mana pada zaman sekarang kesihatan mental ni lebih dikatakan dianggap remeh oleh masyarakat segelintir. Dan yang soalan pertama yang saya rasa dia agak relevan dengan isu cabaran mental ni adalah remaja kini dia sering berdepan dengan akademik, overthinking ataupun kita dikenali sebagai berfikir secara berlebihan dan menyebabkan kemudaratan dan perbandingan diri melalui media sosial. Bagi soalan tersebut, saya rasa kita perlu faham bahawa tekanan akademik pada zaman sekarang ataupun pada masa kini dia agak berbeza daripada 2 ataupun 3 dekad sebelum ni, di mana pada dahulu murid hanya perlu fokus kepada akademik sahaja, sedangkan pada zaman sekarang pelajar ataupun murid dia perlu berfokus pada 2 perkara, iaitu kepada akademik dan mereka perlu bersaing dalam suasana pembelajaran yang penuh dengan target ataupun kita boleh kata dengan ekspektasi orang luar. Contohnya orang luar tersebut ataupun orang terdekat seperti ibu bapa sendiri, ekspektasi mereka, seterusnya guru, rakan sendiri, serta kadang-kadang dia pun boleh berkaitan dengan sistem pendidikan itu sendiri. Perkara ini dia akan menyebabkan lebih ramai lagi remaja akan mengalami simptom yang memberi buruk pada kesihatan mereka, seperti remaja dia susah tidur, yang pertama. Yang kedua adalah mereka hilang fokus. Seterusnya mereka akan rasa takut disebabkan kegagalan. Dan yang seterusnya mereka seterusnya mereka akan kehilangan keyakinan diri lah. Apabila perkara ini terjadi,
masalah yang kedua akan datang adalah overthinking. Di mana seperti yang saya kata tadi, overthinking ni dia berfikir secara berlebihan yang mendatangkan kemudaratan. Di mana remaja pada zaman sekarang dia mungkin memikirkan perkara yang terlalu negatif terhadap kehidupan mereka, di mana mereka risau tentang masa depan, risau tentang penerimaan orang lain terhadap diri mereka sendiri, dan seterusnya membiarkan minda mereka dibebani perkara yang tidak boleh dikawal. Perkara ini akan menyebabkan tekanan yang berpanjangan dan akhirnya menjelaskan motivasi mereka sendirilah. Dan yang terakhir, apabila kita campurkan perkara yang pertama dan kedua ini, di mana masalah overthinking dan tekanan mental ini, kesannya boleh dikatakan agak besar terhadap pelajar tersebut, kerana media sosial yang selalu memaparkan bahagian yang terbaik ataupun yang baik sahaja, menyebabkan orang luar dia akan membuat keputusan berdasarkan orang luar, ataupun pelajar itu sendiri akan membuat keputusan berdasarkan like ataupun populariti sahaja. Perkara ini secara tidak langsung dia menyebabkan murid tersebut dia akan bercanggah dengan falsafah, di mana falsafah barat khususnya existentialism yang dinyatakan oleh Jean-Paul Sartre, yang di mana manusia diajar untuk hidup secara autentik, kerana manusia dia perlu menjadi diri sendiri dan membina hidup makna berdasarkan nilai dalaman dan bukannya daripada pengaruh luar, seperti yang saya kata tadi, daripada pengaruh orang luar seperti dalam media sosial lah. Dan seterusnya kita akan balik kepada isu di mana masyarakat pada zaman sekarang dia suka menerima isu kesihatan mental adalah sebagai isu perkara yang normal. Stigma kesihatan mental pada zaman sekarang dia masih wujud atas beberapa faktor seperti faktor budaya, faktor sosial dan faktor kepercayaan yang dahulunya berakar dan dahulunya dari sekian lama lah. Dan yang pertama adalah daripada faktor kurangnya berpengetahuan daripada masyarakat, di mana ramai masyarakat yang melihat masalah isu mental ini dia adalah sebagai kelemahan peribadi. Contohnya mereka akan mengatakan seseorang yang lemah mental ni, dia kata tak kuat iman lah, tidak reti kawal emosi, manja sangatlah dan tak matang. Sedangkan dalam isu mental ini dia kebimbangan, kemurungan dan trauma merupakan isu kesihatan, bukannya masalah yang remeh, kerana ia merupakan sama seperti apabila kita menghadapi luka ataupun kecederaan. Jadi kedua adalah masyarakat kita ni dia lebih kepada menekan perasaan, ataupun kerana kita dibesarkan melalui ayat seperti diamlah engkau ni, macam tu. Lepas tu adalah jangan menangis, simpan sendiri, dan jangan tunjuk lemah. Seterusnya perkara ini dia akan menyebabkan remaja dia memilih untuk menyembunyikan masalah mereka sendirilah, dan lebih dikatakan pada zaman sekarang mereka takut untuk meluahkan perasaan mereka kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah kesan daripada cabaran kesihatan mental ini terhadap pembelajaran murid tersebut, terhadap hubungan sosial dan tingkah laku. Semestinya dia akan berhadapan dengan banyak cabaran. Contohnya yang pertama adalah dari segi pembelajaran. Kesihatan mental yang lemah ni dia menjejaskan tumpuan dan ingatan murid. Remaja yang mengalami anxiety ataupun panik secara berterusan ni, dia akan suka fokus dalam bilik ataupun dalam pembelajaran, suka mengurus masa serta hilang motivasi untuk belajar. Perkara ini akan menyebabkan prestasi akademik mereka menurun serta menjejaskan keyakinan diri mereka. Kitaran ini dilakukan secara berulangan dan dia akan merosakkan lagi emosi pelajar tersebut.
Dan yang kedua adalah dari segi hubungan sosial murid terhadap masyarakat. Remaja lebih katakan dia akan menarik diri daripada berhubung ataupun berinteraksi dengan orang ramai kerana mereka takut disalah faham, takut dia akan dihakimi atau tidak mahu membebankan orang lain. Perkara ini secara tidak langsung menyebabkan mereka terasa terasing dan rasa kesunyian pula akan meningkatkan risiko kemurungan murid tersebutlah. Dan yang terakhir adalah dari segi tingkah laku murid tersebut. Seperti yang kita tahu, kalau murid tersebut dia tidak yakin ataupun dia menghadapi masalah yang dia tidak dapat ungkapan, semestinya murid tersebut akan menjadi impulsif, cepat marah, melawan, atau dalam kes yang lebih serius mereka akan mengamalkan self-harm, iaitu tingkah laku yang berisiko. Kesemua ini adalah cara mereka untuk melepaskan tekanan yang tidak tertanggung. Maksudnya mereka akan melakukan perkara yang negatif untuk melepaskan kesemua emosi mereka yang tidak dapat diungkapkan. Seperti dalam falsafah barat kata, iaitu Aristotle yang menekankan bahawa tujuan hidup ini adalah untuk mencapai eudaimonia, iaitu kesejahteraan yang harmoni, di mana ia bukan sekadar bahagia tetapi hidup secara seimbang dan bermakna. Jadi apabila kesihatan mental ini terganggu, remaja dia tidak mampu mencapai kesejahteraan itu. Mereka akan kehilangan arah, hilang identiti dan gagal membina asas kehidupan yang ukur. Itu saja pandangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang jelasnya dekat sini kita mendapati bahawa kesihatan mental tu bukan satu masalah yang kecil. Ia perlu dititik beratkan dalam semua aspek oleh semua yang masyarakat Indonesia lah, supaya golongan muda di Malaysia ini mendapat kesejahteraan daripada bukan saja fizikal tapi juga mental. Okey, baik, seterusnya kita akan pergi kepada panel keempat, iaitu panel Nurina Humairah. Jadi boleh sampaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga para panel sebelum saya. Jadi saya sebagai panel keempat, saya ingin membincangkan atau mengetengahkan satu isu ni, di mana isu ni sangat rapat dengan remaja pada zaman kini, iaitu pengaruh budaya global dan bagaimana budaya global ni dapat membentuk ataupun mengubah identiti seorang remaja. Pertama sekali kita dapat lihat bahawa budaya global ni seperti budaya barat, K-pop dan juga trend-trend di media sosial seperti di TikTok sangatlah membentuk cara remaja berfikir, berperilaku ataupun dari segi adab mereka. Okey, jadi melalui internet dan juga media sosial, remaja lebih mudah untuk meniru cara bercakap, cara mereka berpakaian ataupun gaya hidup mereka terlalu bebas daripada luar negara. Sebagai contoh yang saya boleh berikan, contohnya daripada segi komunikasi seharian mereka, mereka lebih gemar untuk menggunakan slang-slang daripada K-pop ataupun budaya barat. Contohnya macam bro, bestie, ataupun literally macam tu. Jadi slang-slang begini semakin menggantikan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu iaitu bahasa ibunda kita semakin rendah ataupun martabatnya semakin jatuh kerana remaja sekarang tidak menggunakan lagi bahasa Melayu dalam komunikasi seharian mereka. Selain daripada itu, terdapat juga remaja yang gemar untuk meniru daripada aspek fashion ataupun pakaian daripada luar negara, seperti oversize sweater, oversize shirt jadi seperti itulah baju-baju yang tebal. Baju yang tebal tu kan selalunya dia lebih sesuai kepada cuaca yang di luar negara, cuaca yang sejuk kan. Jadi cuaca di Malaysia tidak sesuai untuk pakai pakaian seperti itu. Tetapi remaja lebih memilih untuk memakai pakaian tersebut sebab dia ingin mengikut trend semasa. Okay, jadi selain daripada itu, ada juga remaja yang lebih mengenali budaya-budaya di luar negara seperti budaya Korea, seperti macam pakaian hanbok ataupun perayaan Chuseok, berbanding daripada negara kita sendiri. Jadi remaja zaman sekarang kurang pengetahuan dengan adat tempatan sendiri seperti adat merisik, budaya tradisional, seni tradisional seperti makyong, tarian sapi dan sebagainya. Jadi jelas kat sini menunjukkan bahawa jati diri budaya tempatan semakin kurang diberi perhatian dalam diri remaja. Selain daripada itu, kita juga dapat lihat dari segi siapa yang dianggap sebagai sumber rujukan daripada remaja. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, guru-guru, tokoh ataupun ibu bapa menjadi sumber rujukan utama bagi remaja. Namun pada waktu kini, pada zaman kini, remaja lebih mempercayai influencer-influencer di media sosial.
Walaupun mereka tahu yang influencer-influencer media sosial tu tidak mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu pun. Bukanlah ahli perubatan, bukanlah ahli kesihatan yang sah pun, yang sahih. Jadi sebagai contoh saya boleh berikan influencer tersebut memberi pandangan ataupun memberi nasihat tentang kecantikan ataupun kesihatan, dan remaja akan mudah untuk percaya secara terus apa yang putiran-putiran yang influencer tu katakan tanpa meneliti ataupun mengetahui dahulu kesahihan sesuatu maklumat tersebut. Jadi remaja ini akan mudah untuk membeli produk-produk kecantikan, produk diet ataupun skincare disebabkan oleh influencer tersebut memakai produk-produk tersebut, bukan disebabkan produk tu baik untuk kesihatan mereka. Okey, jadi dekat sini juga ada juga yang segelintir remaja menjadikan pandangan personaliti TikTok sebagai rujukan moral, sedangkan pandangan guru ataupun individu yang lebih berpengetahuan diketepikan. Jadi fenomena ini menunjukkan bagaimana populariti lebih mempengaruhi pemikiran remaja berbanding daripada ilmu yang sebenar. Okay, jadi seterusnya, identiti anak muda juga banyak dipengaruhi oleh budaya cepat. Budaya cepat ni ialah budaya yang menjadikan remaja mahukan sesuatu perkara ataupun mahukan semuanya berlaku secara pantas, secara segera. Budaya cepat tu bermaksud cara hidup remaja terlalu bergantung kepada hasil segera, tanpa kesabaran, tanpa menghargai proses. Sebagai contoh, seorang remaja membuat satu video dan mengharapkan video tersebut viral dalam masa yang singkat, tetapi tidak. Jadi dia akan merasa kecewa. Jadi dari sini ada juga yang mahu menjadi popular, berjaya ataupun kaya seperti influencer-influencer di media sosial, tapi mereka tidak tahu pun usaha di sebalik kekayaan mereka, di sebalik kejayaan mereka, kerana mereka mahukan sesuatu perkara itu dengan berlaku dengan cepat. Okay, jadi ada juga yang dia cepat juga membuatkan remaja mudah bosan. Contohnya, ada video yang berdurasi selama 10 saat ataupun 15 saat ke atas. Mereka akan merasa video tu terlalu lama, terlalu panjang, sedangkan video tu adalah durasi yang normal bagi orang biasa. Selain daripada itu, terdapat juga budaya konsumsi, iaitu budaya di mana menilai seseorang berdasarkan apa yang mereka miliki, apa yang barangan yang mereka ada. Kita dapat lihat fenomena ini terutamanya di sekolah, di mana setengah remaja berlumba-lumba untuk memakai beg berjenama, kasut berjenama ataupun pakaian berjenama. Jadi mereka berfikiran, mereka mempunyai satu fikiran bahawa jika dia tidak mempunyai barang berjenama tersebut, dia ketinggalan zaman. Jadi disebabkan itu, nilai diri seseorang remaja tersebut mula diukur melalui penampilan material ataupun barang yang mereka miliki, bukanlah disebabkan oleh akhlak ataupun pencapaian akademik yang mereka capai. Dalam masa yang sama, ada juga budaya viral di mana dia menjadikan kandungan yang pelik ataupun melampau ataupun memalukan dilihat sebagai satu hiburan kepada remaja. Contohnya macam video remaja bergaduh dijadikan tontonan ramai, dijadikan sebagai hiburan, ataupun prank kepada orang tua, dia menganggap bahawa itu adalah satu hiburan untuk meraih perhatian daripada orang ramai. Jadi di situ, lama kelamaan remaja mula membentuk identiti berdasarkan apa yang orang ramai suka, apa yang mendapat tontonan daripada orang ramai, bukanlah daripada prinsip ataupun nilai yang betul. Okay, jadi akhir sekali, pengaruh budaya global ini turut menyebabkan konflik antara generasi, di mana ibu bapa pada waktu hari ini, pada zaman kini, masih lagi pegang kepada nilai tradisional seperti kesopanan, akhlak, adab dan juga kebersamaan. Manakala remaja pula lebih cenderung kepada kebebasan. Mereka mahukan ekspresi diri dan juga gaya hidup moden seperti budaya barat. Sebagai contoh, ibu bapa mahukan anak berpakaian sederhana, berpakaian sopan dan juga tertutup. Tetapi remaja zaman sekarang lebih memilih untuk berfashion global, iaitu fashion luar negara yang lebih terbuka dan bebas. Begitu juga dalam rutin harian, di mana ibu bapa mahu makan bersama-sama dengan anak di meja makan bersama-sama. Manakala remaja pula pada zaman kini lebih memilih untuk makan sambil melihat ataupun menonton video yang ada dalam telefon mereka. Jadi perbezaan ini bukanlah menunjukkan salah satu pihak sama ada ibu bapa ataupun anak yang salah, tetapi menunjukkan perubahan nilai yang dipengaruhi oleh globalisasi. Okay, jadi sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahawa budaya global ni bukanlah sesuatu yang buruk, tapi dia juga membawa manfaat seperti kreativiti, inspirasi dan juga pendedahan kepada dunia luar. Namun budaya global ni perlu diterima ataupun ditapis supaya remaja ni dapat menerima budaya global ni secara bijak,
supaya mereka tidak terpengaruh dengan perkara-perkara negatif daripada luar negara. Jadi jika anak muda dapat menggabungkan keterbukaan dunia global ini dengan kekuatan budaya mereka sendiri, kita bukan sahaja dapat melahirkan generasi yang moden, tetapi juga generasi yang berprinsip serta mempunyai identiti yang jelas. Sekian itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih kepada panel keempat yang memberikan hujah yang sangat tepat dan bernas. Macam kita tahu, panel keempat menerangkan kesan-kesan isu global kepada terlebihnya kepada golongan remaja lah. Jadi golongan remaja ni perlu memilih ambil yang baik dan buang yang tidak baik. Itu sahaja. Dan panel yang tadi kita kepada Aqilah Balqis. Okay. Jadi dekat sini Aqilah. Okey. Dalam dunia tanpa sepadan hari ini, budaya luar seperti budaya barat, maafkan saya. Okey. Kini kita telah sampai ke panel terakhir, iaitu Aqilah, yang akan menyimpulkan isu paling kritikal dalam dunia pendidikan hari ini, iaitu cabaran integriti yang semakin terjejas akibat penyalahgunaan teknologi, serta boleh berikan langkah bagaimana guru, sekolah dan institusi pendidikan boleh memastikan penggunaan teknologi seperti AI menjadi sesuatu yang beretika dan selari dengan pembentukan akhlak yang ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita. Untuk isu penyalahgunaan teknologi seperti AI dan juga ChatGPT kini telah menjadi cabaran utama terhadap integriti pendidikan. Walaupun kita tahu kebanyakan ChatGPT ini dia membantu pelajar untuk memahami makna-makna lebih mendalam, tetapi ada sebahagian daripada pelajar telah menyalahgunakan teknologi tersebut. Dia menggunakan secara tidak beretika. Contohnya, dia menggunakan copy and paste dalam tugasan tersebut dan dia menghantar tugasan itu tapi dia tak fahami apa yang maksud tugasan yang dia perlu buat. Okay. Itu akan memberikan pembelajaran yang tidak berautentik lah, kita senang cakap. Iaitu pelajar hanya menghantar tugasan tanpa memahami isi kandungan tugasan tersebut. Malah dia tak menguasai ilmu ataupun nilai yang kemahiran yang perlu dipelajari di sekolah ataupun di universiti. Seterusnya, pensyarah dan juga guru tidak dapat mengesahkan keaslian tugasan, di mana walaupun kita ada penggunaan Turnitin ataupun AI detector untuk menyemak hasil kerja murid, tetapi AI kini dia makin berkembang dengan cepat. Iaitu bila kita masukkan kerja pelajar dalam Turnitin, dia tak dapat nak detect iaitu betul ke pelajar ni punya kerja, hasil dia ni daripada dia ke, idea dia ke. Dekat situ kita tahu pelajar itu sebenarnya dia copy paste. Seterusnya adalah dari segi dia menjejaskan nilai amanah dan juga tanggungjawab. Kalau kita tengok kepada FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan, elemen-elemen seperti nilai, amanah dan tanggungjawab ni perlu ada dalam diri kita kan, dalam diri murid semua. Tetapi pelajar ni dia bila dah ada ChatGPT ni, dia gunakan jalan mudah. Bila di jalan mudah ni, dia akan nilai integriti dia dah semakin terhakis lah, di mana dia akan mula menipu guru dan menipu pensyarah dalam membuat tugasan. Jadinya mereka bukan sahaja gagal dalam memahami ataupun menguasai ilmu tersebut, tetapi dia juga membentuk sikap yang buruk lah, iaitu tidak jujur. Jadi macam mana kita nak mengatasi ataupun mengelak daripada berlaku dia itu terjadi, iaitu yang pertama, etika teknologi dalam pendidikan, iaitu guru dan pensyarah bukan hanya melarang penggunaan AI, tidak, tapi kita mendidik dia macam mana kita nak gunakan AI itu secara bertanggungjawab supaya mereka tidak copy paste. Dia boleh copy paste tapi pastikan tidak copy seluruhnya. Maksudnya kita kena ubahlah sedikit ayat-ayat tu jadi ayat kita sendiri. Okay. Lepas tu kita ada pembinaan budaya amanah, di mana di sekolah dan universiti juga penting untuk melatihkan nilai integriti dalam menekankan kejujuran dalam tugasan. So kebanyakan pelajar ni dia tak jujur dalam melaksanakan tugasan. Kita tahu kita banyak
jika kita guna dengan baiklah, kalau kita gunakan salah, dia jadi tidak bertanggungjawablah dekat situ. Seterusnya akhir sekali iaitu Institut Pendidikan perlu menyediakan garis panduan yang sangat jelas. Contohnya macam bila kita nak guna AI ni, kita ada masa-masa dia nak guna. Contohnya macam bila kita nak buat dalam tugasan, kita nak gunakan dia, berapa persen kita nak guna ChatGPT. Selainnya idea kita. Selepas tu dengan ada garis panduan yang jelas ini, pemantapan disiplin pelajar dia dapat membantu mengurangkan kecenderungan dalam penggunaan AI. Maksudnya kita nak mendidik dia, boleh guna AI, tapi jangan guna terlalu terlalu banyak lah. So kita nak masih kekalkan idea asli kita tu dalam diri pelajar. Jadinya kesimpulan yang saya boleh buat dekat sini iaitu usaha menangani cabaran integriti ini dia memerlukan kerjasama antara ibu bapa, sokongan guru dan masyarakat untuk membantu pelajar ini supaya tidak terlalu menggunakan ChatGPT ataupun AI yang lain, tetapi dia akan kukuhkan dari segi nilai akhlak dan juga moral kita dan diri pelajar tersebut. Itu sahaja dari saya. Baik, terima kasih kepada panel terakhir kita iaitu Aqilah Balqis yang menceritakan tentang apabila kita terlalu bergantung kepada kemajuan teknologi pada masa kini seperti AI, itu akan mengganggu keberkesanan pembelajaran lah, iaitu pembelajaran bermakna dalam kalangan pelajar seperti yang dituntut dalam FPK sekarang. Jadinya terima kasih juga Aqilah sebab telah mengingatkan kita bahawa penyelesaian kepada cabaran ini memerlukan pendidikan etika teknologi, pembinaan budaya amanah, garisan panduan penggunaan AI yang jelas serta hubungan yang lebih baik antara guru dan pelajar. Jelaslah bahawa teknologi hanya alat manakala integriti adalah pilihan. Jadi dengan itu tamatlah forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua ahli panel yang hadir serta para penonton yang sudi untuk mendengar para hujah-hujah, dan saya berharap semua hujah ini dapat diterapkan dalam kehidupan seharian kita, terlebih lagi kepada golongan remaja yang akan menerusi generasi demensia. Jadi dengan itu saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.